Okay, ni dekat bahagian luar. Okay, kita dah patung. Miza punya kedai ni betul-betul dekat Bangi Gateway. Bangi Street Mall. Bangi Gateway sebelah. Saya deretan Sauka Pasta ataupun deretan Burgerman. Kalau korang tahu Burgerman, saya deretan lah. Burgerman dekat Bangi Gateway. Saya dekat sebelah bangunan dia je. Okay? So, mesti ada tanya, Miza. Ada banyak Pak, kita ada banyak. Kita nak restock. Kita iron. Dan lepas ni kita mungkin dah takkan buat konsep membasuh. Saya sebenarnya membasuh saya tak pernah tak basuh. Tapi kita nak bagi harga yang orang kata win-win situation. So korang boleh basuh sendiri. Okay, kita ada white leg. Nampak? Miza ada white leg. Kedai Miza ada white leg. Okay, baggy. Warna hitam pun ada ni. Laki perempuan boleh pakai. Ni. Cotton pants iaitu chinos. Lepas tu polo tee. Polo tee saya dah basuh. Yang ni yang selamat lah. Jackpot lah kalau korang beli dengan harga affordable. Dulu saya memang jual harga 69 ke 79. Kita tengok harga berapa ni. Intan cuba ambil cap dulu saya jual 180. Ya. Intan cuba tengok harga berapa. Kita tengok. 65 je. 65 je. Guys. Datang kat kedai saya nanti, okay? Korang save video ni, share banyak-banyak. Kedai bandel Bangi dekat sini, guys. Korang kena Waze ataupun Google Maps Miza Huzairi. Okay, korang type je nanti. Tapi tak buka lagi sekarang. Mungkin kita akan buka bila? Mei. Okay, bulan Mei. Iaitu bulan 5, 2026. Sekarang tak buka lagi lah. Kalau korang tengah tengok video ni, sebelum bulan Mei masih belum buka lagi. Okay. So, untuk perempuan, korang datang je nanti. Lelaki pun tolong datang. Okay, walaupun saya peniaga bandel yang live sahaja, tapi kali ni kita buat balik dekat kedai sebab Miza dah cuti lama untuk kedai. Miza buat jadi store. Jadi Miza tak jadi untuk jual sebab itu just orang kata try lah. Orang kata try sebab saya nak berpindah. Kedai kita pun akan cari pindah. Tapi Miza fikir baik kita buat cawangan lah nanti. So belah bawah ni Miza akan buat welding Bukan Miza buat lah, orang buat. Kita akan tambah. So kita tambah lagi baju. So ada konsep bundle lagi kat sini. Sebab korang tengok nampak macam tinggi kan. Macam premium kan. Tapi tak apalah untuk korang kan. Ni nanti korang datang korang boleh pakai lah. Kasut harimau saya. Ni nampak. Ada knitwear perempuan. Jakarta. Lelaki. Ni lah kedai saya guys. Jemput datang dekat kedai bandel Miza Huzairi nanti bila dah dibuka. Okay? Jumpa korang nanti. So pada siapa yang dah berniaga, jangan give up. Siapa-siapa yang nak jadi penyelam bandel nanti dekat Bangi, datang kedai bandel saya. Bye guys.